Abang Khairul, aku tak ada slip gaji lah. Boleh beli tak? Boleh loan tak? Jawapan dia yang aku nak bagi atas soalan ni senang dia. Nombor satu, apa yang hangpa perlu buat? Follow aku dulu. Bila hangpa follow aku, kadang-kadang ada motor second hand ataupun motor terpakai macam ni, yang ni boleh beli tanpa slip gaji. Macam mana dia punya harga? Sehari kita cerita. Motor ni boleh beli tanpa slip gaji. Tapi bila aku buat video, satu motor ni saja tanpa slip gaji, motor ni je lah. Jangan hangpa duk PM sehari nak beli apa MT-09 tanpa slip gaji ke tak. Motor second hand sahaja yang ada Abang Khairul buat video tu ada lah. Abang Khairul memang tak fokus sangat untuk motor terpakai ni. Bila ada trade-in tu, Abang Khairul buat lah. Abang Khairul kutip-kutip kan, cek-cek. Lepas tu kita buat harga, kita jual lah. Jual pun taklah mahal sangat, murah-murah macam tu kan. Yang ni boleh buat tanpa slip gaji. Okey, balik kepada kita punya cerita CBR 250R ni. Okey, yang ni motor terpakai tahun 2021. First kali kita tengok dia punya mileage dulu. Tapi mileage motor ni tak ada lah sehebat motor R1 warna merah 6000. Mileage motor ni 8474. Okey, tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 4 tahun lah lebih kurang. Mileage 8000. Jadi motor ni pun dia cakap dia sayang Abang Khairul. Saya sayang motor ni, cari orang yang okey-okey sikit jual dia kata. Tapi Abang Khairul pun nak buat macam mana? Siapa beli Abang Khairul jual sajalah. Okey, mileage tadi kalau kita tengok 8000. Tayar boleh pakai ke bang? Bunga-bunga tayar pun semua ada lagi, tak ada masalah. Okey, cun, disc brake pun semua cun, tak ada kesan gelong. Cover semua original, warna original. Tayar belakang ada lebih kurang 80%, tayar depan lebih kurang 90%. Kalau kita tengok daripada motor ni, tepi-tepi ni adalah calak-calak manja, beratur-beratur macam itulah. Tapi kalau kita tengok untuk bekas terbalik ataupun jatuh teruk tu memang tak ada lah. Setakat lah memang cover set memang elok lah. Bagi Abang Khairul, motor ni memang cun gila. Jadi untuk hampa yang boleh datang dekat Jitra, hampa mai lah tengok motor dulu. Macam Abang Khairul selalu cakap, motosikal terpakai ni Abang Khairul tak berani nak cakap elok 100%. Cuma Abang Khairul tengok motor ni, Abang Khairul tengok apa semua. Okey, motor ni cun. Boleh jual. Okey, walaupun orang duduk luar, dia tak berani mai tengok, dia tak boleh nak mai pun Abang Khairul berani jual dan hantar dekat dia. Okey, sebab motor kalau kita dah beli ni, kita nak reverse balik jualan dia tu tak boleh. Dia bukan macam barang lain yang kita boleh tukar sesuka hati. Motor ni, kereta, lori, kenderaan ni, dia ada nombor enjin, dia ada nombor chassis, dia ada surat panak dia, dia ada geran dia. Jadi kita tak boleh nak jual, tiba-tiba kita nak tukar balik apa semua tu, dia susah. Memang susah. Bukan susah lah, memang tak boleh lah. Senang kata memang tak boleh. Untuk jualan cash, Abang Khairul jual harga RM RM18,950. Harga termasuk sekali dengan insurans nombor 3. Lepas tu untuk harga loan pula, orang yang tak ada slip gaji boleh buat deposit RM5,500, bulanan RM392 selama 4 tahun. Tapi untuk yang tak ada slip gaji tu dia nak penjamin lah. Penjamin tak ajar pun tak apa, suami isteri pun tak apa, siapa pun tak apa, tak kisah. Kalau tak mau pakai penjamin pun boleh. Tapi cuma up deposit sikit lah. Dalam 6,000 macam tu, Abang Khairul boleh atur bagi. Okey, kalau orang yang ada slip gaji, deposit rendah pula boleh buat RM2,490. Bulan ni memang rendah gila. RM319 selama 7 tahun. Okey, jadi Abang Khairul pun tak tahulah nak tunjuk apa sekarang motor ni. Sebab motor ni memang cantik. Kalau ada yang nak tu boleh isi je back bio dekat bawah tu. Nanti Abang Khairul akan bagi gambar dan video yang latest sekali. Sekarang kita dengar dia punya enjin dulu. Okey, jadi itu adalah bunyi Honda CBR 250 ni. Okey, motor ni tahun 2021 memang kondisi bagi Abang Khairul tu memang lawa dan segak lah. Jadi kalau ada yang nak, boleh datang Jitra ataupun isi jabat biru dekat bawah tu. Okey, apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.